Tu lah lawa kan. Masih ada lagi sisa-sisa apa ni, warna keemasan golden. Selamat datang Tanjung Emas, Majlis Perbandaran Muar. Subhanallah, lawanya. Ni Sunset at Muar. Lokasi untuk kita melihat sunset. Assalamualaikum dan hai kembali semula ke channel saya, Aweli Channel. Sekarang ni saya berada di Tanjung Ketapang, berdekatan dengan Tanjung Emas, Taman Tanjung Emas, ataupun dikenali sebagai Sunset at Muar. Sunset at Muar. Di sini tempat orang untuk melihat sunset lah. So kami datang sini nak healing-healing, tengok sunset. Tadi sempat kami tengok sunset sikit. Sekarang ni dah habis dah, sunset tak ada dah, sebab dah masuk maghrib. So lepas ni kami akan pergi ke Taman Tanjung Emas. Kita kena solat, kami akan solat maghrib dulu, dan lepas ni kami akan pergi ke Taman Tanjung Emas. Okey, kita tengok pula suasana malam Taman Tanjung Emas. Masya-Allah. Tu matahari betul-betul jatuh di hujung kaki langit sana. Subhanallah, lawa kan. Masih ada lagi sisa-sisa apa ni, warna keemasan golden di kaki langit sana. Tadi ramai pengunjung datang untuk melihat sunset di sini. Kami sampai di Masjid Sultan Ibrahim, nak solat maghrib jap. Masjidnya belakang, tengok lawa. Subhanallah, masjidnya kan sebelah malam yang lawa. Saya pernah up video pada tahun 2024. Kami pernah datang ke sini, tapi masa tu waktu siang. Kami datang tengah hari, so solat zuhur kat sini. Sekarang kami datang sebelah malam lah. Kita tengok view sebelah malam lah. Masya-Allah, subhanallah, lawa. Alhamdulillah dah selesai solat maghrib jamak tadi. Sekarang saya lepak sekejap di sebelah belakang masjid. Belakang ke tepi, belakang masjid ni ataupun tepi masjid ni memang bersebelahan dengan muara Sungai Muar. Muara Sungai Muar, kita tengok belakang kan. Itu jambatan menghubungkan antara Bandar Muar dengan pekan lain. Okey, sebelah sana pun masjid juga. Seberang sungai tu pun masjid juga. Kalau kawan-kawan boleh tengok kat belakang saya, yang lampu warna biru tu masjid juga. Okey, kita rehat kejap dan lepas tu kita akan pergi ke Taman Tanjung Emas. Ini belakang masjid ataupun tepi masjid, muara Sungai Muar. Masjidnya kat sini. Memang cantik lah. Landscape dia pun cantik, subhanallah. Tu lampu dihiasi dengan lampu berwarna-warni. Landscape dia, subhanallah, lawa. Pokok-pokoknya lawa. Sekarang saya ke Tanjung Emas, Taman Tanjung Emas. Kita tengok suasana Tanjung Emas di sebelah malam pula. Sebab saya pernah up konten pada tahun 2024. Saya datang dengan keluarga saya di sebelah siang, tengah hari. So sebelah malam ni kita tengok pula suasana sebelah malam dengan lampu
warna-warni lampu. Oh, cantik kan? Selamat datang Tanjung Emas, Majlis Perbandaran Muar. Oh, cantik ah, subhanallah. Sebelah malam. Oh. Warna-warni, bentuk pelangi. Kebetulan ada pelajar Politeknik convocation, photoshoot untuk convocation mereka. Ni kalau kita bawa tali skipping, kita skipping kat sini, wah menarik oh. Berlatar belakangkan apa ni, menara oh. Wah memang menarik. Tapi saya tak bawa tali skipping. Landscape dia cantik-cantik oh. Ni saya tahu apa. Macam lesung je. Cantik landscape dia. Ni muara Sungai Muar lah kan. Sudah tak nak buat cakap Singapura. Oh Buat lighting show. Oh, lighting show kan, lawa sikit. Kan, lawa. Tadi kita kat sana, Masjid Sultan Ibrahim. Ni dia satu baris je. Itu jambatan yang memisahkan antara Bandar Muar, Bandar Muar sini, dan juga sebelah sana Tangkak. Sebelah sana adalah Tangkak. Kucing dah lah kita dah. Aja lah. Tak nampak sebab tak ada orang ni. Layan kucing. Nampak ini jalan lain. Si tompok. Ha. Oh, oi. Ada main mercun juga. Okay, dah 8.21 malam. Kami nak bergerak ke balik dan kami nak singgah makan jap, makan malam. Lepas tu kami akan balik ke homestay, berehat. Okay, kita pergi cari makan. Sekarang kami berada di kedai Sahabat Tom Yum Power untuk makan malam. Muka masing-masing dah barai. So kita tengah menunggu makanan. Kita makan malam. Alhamdulillah, kami dah sampai di rumah pukul 10.30 malam. Tadi selesai makan tadi di restoran Sahabat Tom Yum Power. Okey lah, tom yumnya rasanya ada rasa masam, manis sikit, pedas. Cuma tadi mungkin terlebih manis sikit, tapi adalah okey lah. Overall okey lah. Jadi saya rasa cukup setakat ni perkongsian konten pada malam ni. Suasana Bandar Muar di waktu petang dan waktu malam. Okey, jadi cukup setakat ni perkongsian saya pada kali ini. Video pendek, semoga mendapat informasi yang manfaat kepada kawan-kawan di luar sana. Hingga kita jumpa balik di next video. Terima kasih sudi subscribe dan tekan notification. Assalamualaikum dan bye-bye.